Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kat sini aku nak tunjukkan cara untuk download SPSS tanpa perlu login ataupun masukkan kod ataupun bayar. So, pertama lepas dapat pen drive daripada yang Dr. Mikael bagi tu, okey, kita akan dapat sini. Akan dapat ni SPSS yang 3 atas ni. Pilih salah satu lah. Pilih salah satu. Okay, macam aku pilih IBM SPSS Statistik 2701 IF026 ni. Yang kedua lah daripada atas. Okay, pertama kena download dulu. Download dulu ni. Kita tunggu habis download. Okay, tunggu sampai keluar macam ni. Okay, kita scroll sampai bawah, tekan next. Ni, jangan lupa tekan I accept. Next, next. Dan install. Okay, kita tunggulah dia siap install. Kita bergantung pada laptop masing-masing lah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Okay, ini dah lepas habis download, tekan finish. So dia akan auto buka kepada apps tu. Okay, kita tunggu nanti dia buka. Nanti dia akan minta keluar kod sini tau. So korang cancel je. Korang cancel. Ni dah keluar dekat sini, nampak tak? IBM Statistik 27. Dia keluar macam biasalah. Tapi yang ni kita tak boleh tengok. Yang ni dia kosong tau. Dia tak ada tools dia. Dia akan keluar macam ni. Apa benda minta license, apa benda semua ni lah. Pangkah je. Note. Tengok ni kan kosong, tak ada tools. Tengok file pun ada benda ni je. Dia tak ada tools bar banyak-banyak atas ni. Maknanya kita tak boleh guna lagi. So langkah seterusnya apa? Langkah seterusnya adalah pergi balik dekat file tadi. Mula pergi dekat crack dulu. Ada nampak dua file ni. Ambil dua file ni, copy paste. Lepas copy, pergi dekat this PC, cari Windows C, cari program file. Ada dua program. Satu program file, satu program file x86. Cari program file. Lepas tu cari IBM. Tekan SPSS Statistik 27. Lepas 27 je, paste kat sini.
Tekan replace the file in file yang atas sekali tu. Okay, tekan tick ni, continue. Okay, dah siap copy paste. Pergi balik tempat tadi. Tadi pergi crack. Lepas tu sekarang pergi ke yang update pula. Okay, JRE ni, tekan copy dan paste tempat yang sama. Program file IBM SPSS statistik 27. Okay, paste. Okay, tekan balik replace the file. Do this untuk benda yang sama, continue. Okay, dah siap. Okay, untuk pastikan kita berjaya ke tidak, kita buka balik statistik 27 ni, IBM ni. Kita tunggu sekejap dan tengok ada tools ke tidak. Okay, nampak tak? Tekan close, dah ada dah tools dia yang banyak-banyak ni. Yang banyak-banyak ni. So dah berjaya lah maknanya. Okay, itu je. Kalau tak faham boleh PM.